Selamat petang saudara-saudaraku di Aceh. Aku tak faham betul ya, kenapa bantuan sebanyak 500 tan dia kata sikit. Sikit 500 tan tu. Lepas tu ditahan di pelabuhan di Aceh. Benda tu tak sampai lagi pun, walaupun bantuan tu bergerak awal daripada Malaysia. Sebelum bantuan daripada Indonesia tu sampai, bantuan daripada Malaysia sudah sampai. Kutipan daripada anak-anak Aceh yang berada di bumi Malaysia. Jadi kenapa nak ditahan apa itu bantuan? Itu bantuan kemanusiaan. Sepatutnya kita berfikir, jangan kita bagi alasan barang tu sikit. Dia bukan masalah sikit, masalah penghargaan. Mana kata anak-anak Aceh yang ada di bumi Malaysia ni, dia ingat kat kampung dia. Sepatutnya kerajaan kena selesaikan isu ni. Jangan sampai rakyat Aceh tu memberontak. Nanti kata lagi rakyat Aceh tu apa memberontak lah apalah. Padahal hampa yang buat silap. Kerajaan Indonesia yang buat silap. Sepatutnya benda ni tak boleh berlaku. Tak ada isu, tak ada alasan untuk tahan semua makanan atau bantuan yang mai daripada bumi Malaysia. Kita tengok ni satu benda yang menutup kesalahan kerajaan Indonesia. Tutup kesalahan, tak mau bagi pemberita mai, tak mau bagi makanan sampai, konon-konon itu bencana sikit saja. Bencana tu bukan sikit. Bencana tu membabitkan nyawa ribuan masyarakat kampung, kota, dan hari ni banyak video-video yang diupload di YT mengatakan apa kebuluran di Aceh tu sangat-sangatlah teruk. Jadi mana akal fikiran apa kementerian yang ada di bumi Aceh? Patutnya makanan tu dah sampai dah. Kalau kerajaan sendiri pun tak boleh sediakan apa makanan yang cukup, sepatutnya itu adalah bantuan yang mai daripada bumi Malaysia tu untuk menambahkan lagi apa bantuan yang Indonesia sediakan. Bukanlah kita bagi alasan mengatakan apa bantuan tu sikit. Dia bukan masalah sikit ataupun banyak. Itu orang dah bagi, hargailah. Benda pun dah sampai di sana dah kot. Kenapa nak tahan sampai di pelabuhan? Ni dah 16 hari dah. Kita doa lah mudah-mudahan masyarakat Aceh diberi kesabaran dan diangkat darjatnya. Dan mudah-mudahan dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada bumi Aceh ni, mengangkat ketakwaan dan apa keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan apa yang berlaku ni, anggaplah itu adalah ujian untuk Allah, untuk manusia-manusia yang beriman seperti di bumi Aceh. Dan kita doa di Malaysia mudah-mudahan Allah permudahkan urusan apa orang-orang Aceh, dan juga Sumatera. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.